Nama Diana Rafar pernah menjadi perhatian apabila dia sendiri mengaku pernah berada di satu fasa hampir mengalah. Bukan sebab tiada sokongan, tetapi kerana kecaman yang datang bertalu-talu sampai buat hati rasa goyah. Ada satu ketika, Diana ambil keputusan untuk berehat daripada media sosial. Dia hentikan siaran langsung selama beberapa bulan. Diam seketika, jauhkan diri daripada komen-komen yang mempertikaikan dirinya. Ramai yang persoalkan kredibiliti dia bila mula aktif membantu individu memeluk Islam dan berkongsi ilmu agama. Ada yang kata dia bukan ustazah. Ada yang tanya siapa dia untuk bercakap soal hadis. Ada juga yang mempertikaikan kenapa dia yang menguruskan proses mengislamkan orang. Bagi Diana, dia tidak pernah mengaku diri sempurna. Dia sedar kekurangan diri. Dia tahu dia bukan agamawan. Tapi dalam hati dia, apa yang dibuat bukan untuk menunjuk baik atau rasa diri sudah cukup alim. Dia cuma mahu buat sesuatu yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Kata-kata negatif itu memang beri kesan. Hatinya pernah berbelah bahagi, pernah terfikir sama ada patut teruskan atau berhenti sahaja. Namun, dia tidak bertindak sendirian. Diana pergi mendapatkan pandangan mufti, ustaz dan pihak pejabat agama. Dia mahu pastikan langkahnya tidak tersasar. Dan apa yang dia dengar daripada mereka buat dia kembali kuat. Mereka yakinkan bahawa untuk buat kebaikan, tidak perlu tunggu jadi sempurna. Tidak perlu tunggu jadi ustazah. Dalam Islam, kalau rasa diri belum cukup baik, jalan yang patut dipilih adalah terus berusaha buat baik. Sejak tahun 2022, Diana sudah membantu mengislamkan 9 orang mu'alaf. Bagi dia, itu bukan angka untuk dibanggakan. Itu adalah amanah dan rezeki yang dia rasa tidak datang dengan mudah. Dia sendiri mengaku, bukan senang peluang seperti itu Allah beri. Pengalaman pertama membantu seorang wanita warga Mongolia memeluk Islam menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Dari situ, hatinya semakin terbuka. Dia rasa ada tanggungjawab yang lebih besar untuk terus berkongsi perkara baik walaupun tahu jalan itu tidak sunyi daripada ujian. Dalam nada reflektif, Diana meluahkan rasa syukur kerana diberi peluang itu. Di sebalik kecaman, dia memilih untuk melihatnya sebagai ujian yang mematangkan. Persoalannya sekarang, bila seseorang cuba berubah dan buat kebaikan, adakah kita beri ruang dan doa atau kita lebih selesa menjadi hakim yang menghukum? Apa pandangan anda tentang usaha seperti ini? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi